Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Mudah-mudahan sihat afiah dalam naungan Allah berserta keluarga tercinta. Ibu ayah dirahmati Allah, saya sekarang bersiaran daripada pejabat Pusat Bimbingan Al-Islah Madrasah Tahfiz At-Thayyibat, yang mana kami baru saja dapat operasikan dia kerana alhamdulillah sudah sempurna dah, sudah sempurna, api dah masuk. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah SWT balas semua yang sponsor sikit dan banyak. Dan atas maksud itu kita kena buatlah perkara-perkara kebaikan. Antaranya ialah rakaman-rakaman video seperti ini. Ibu ayah dirahmati Allah, kadang-kadang bila saya buat video, saya fikir ada korang tengok kan, ada korang minat, ada korang suka lagi, ada korang follow. Tetapi ternyata alhamdulillah ramai lagi yang mendapat manfaat. Saya ucapkan terima kasih lah kerana sudi menonton. Saya ucapkan terima kasih kerana alhamdulillah ia mendatangkan sedikit manfaat kepada anda. Mudah-mudahan ada manfaat. Ibu ayah dirahmati Allah, baru-baru ini di Jakarta banjir melanda. Banjir itu ialah kita melihat ia sebagai satu musibah. Satu musibah, air naik, harta musnah, kehidupan terganggu. Namun hakikatnya banjir juga adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua manusia. Dan banjir yang lebih besar itu ada tiga. Yang pertama, banjir ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, banjir emosi, dan ketiga, banjir dosa. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, first and foremost kita ada banjir ujian. Jadi banjir ujian ini dalam hidup kita mesti akan ditenggelami dengan apa-apa masalah. Masalah kewangan, masalah keluarga, masalah kesihatan, masalah pekerjaan. Ketika itu iman akan menjadi perahu menyelamatkan kita. Kedua, banjir nikmat. This one is a bit difficult, you see. Banjir nikmat. Kalau yang pertama tu banjir ujian, kurang itu, kurang ini, ada masalah itu, masalah ini. Yang kedua ni lebih bermasalah ataupun lebih berat daripada banjir ujian, iaitu banjir nikmat. Kita dapat nikmat, kita Allah SWT bagi rezeki, Allah bagi pangkat, Allah bagi kesenangan, Allah SWT bagi. Jika tidak dikawal banjir nikmat ini dengan syukur kepada Allah, amanah melaksanakan tugasan, maka nikmat itu boleh mendatangkan kelalaian, sehingga kita menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. And the third one ialah banjir dosa. Dosa yang kecil, jika kita berterusan, kita melakukan, maka ia sedikit demi sedikit naik, macam air banjir, naik sikit. Akhir sekali menenggelamkan hati. Nabi SAW bersabda, lebih kurang mafhumnya, dosa dikumpulkan boleh mengeraskan hati. Jadi kalau hati sudah keras, ibu ayah dirahmati Allah, tak ada apa lagi yang dapat kita laksanakan. Brothers and sisters in Islam, hikmah di sebalik banjir. Hikmah dari sebalik banjir, apabila berlaku banjir, kotor-kotoran yang ada di bumi akan keluar. Semua kotor-kotoran, sama ada di haiwan ke, ataupun najis ke, ataupun apa, semua akan terkeluar. Dia akan terkumpul. Bila mana terkumpul, ibu ayah dirahmati Allah, kita dah nampak kotor-kotoran itu, maka bolehlah kita angkat dia, kita boleh buang dia. Begitu juga ujian, ia membersihkan jiwa, ia menghapuskan dosa, dan ia mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika kita sabar dan kita kembali kepadanya. Jadi penutup kepada tazkirah kita hari ini, tiga perkara banjir yang melanda dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa kita kena buat? Pertama, kita kena naikkan doa. Banyak doa kepada Allah SWT. Bukan keluh, bukan mengeluh, ya Allah kenapa kau bagi gini. Instead, we replace it dengan banyakkan doa kepada Allah SWT. Yang kedua, kita kena pegang sabar, bukan putus asa. Dan yang terakhir, kita kuatkan iman, bukan emosi.
iman kita kuatkan, banyakkan la ilaha illallah, strengthen iman, supaya bila iman dah kuat di bawah yang dirahmati Allah, kita mudah untuk menaikkan doa, kita mudah untuk pegang ujian dengan sabar. Dan ini adalah 3 perkara yang kita kena lakukan bila datang banjir kehidupan dalam hidup kita. Naikkan doa, pegangkan sabar dan kuatkan iman. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.